Jadi tentang pakaian serban. Dan kita habiskan hadis, kita baca tadi lalu tentang hadis yang ada dalam bab serban dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Hadis yang ke-116 muka surat 86. Wa bihi ilai hadatsana Ibnu Abi Umar hadatsana Sufyan an Mutawir bin Warraq an Ja'far bin Amri bin Hurayth an abihi qala ra'aitu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Aku melihat di atas kepala Rasulullah SAW itu ada serban berwarna hitam. Hadis yang lain seterusnya wa bihi hadatsana Muhammad bin Ghailan wa Yusuf bin Isa qala hadatsana Waqi' an Mutawir al-Warraq an Ja'far bin Amr bin Hurayth an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas wa alaihi imamatu sauda. Aku melihat Rasulullah SAW itu berkhutbah kepada sahabat, kepada masyarakat, kepada kaum muslimin ketika itu memakai serban berwarna hitam. Ini serban warna hitam, kalau pakai serban warna hitam orang panggil apa? Orang kalau kita pakai serban hitam, lalu orang nanti timbul syak. Ini Syiah kan? Serban hitam tak pernah langsung pakai putih. Itu belum jatuh seseorang tu kalau dia pakai satu bangsa, dia akan jatuh secara hakiki tak. Tetapi kalau dah dikenal di satu-satu tempat, serban hitam tu memang pakaian orang-orang yang terkeluar daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak dipakai. Pakai warna yang tidak menimbulkan fitnah. Contoh gaya lipatan orang Sing pakai serban macam ni kan, gaya lipatnya kan. Itu pun pergi Jumaat gaya lipat macam orang Sing juga. Itu tak betul lah. Itu pakai serban disebut sunnah juga kalau dia niat untuk kerana Rasulullah, tapi tidak pakai, tak pekah dia. Dia tak faham macam mana nak menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai serban kalau diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain, itu ada beberapa warna yang Rasulullah pakai. Pertama, dilihat Rasulullah pakai warna hitam. Ada kadang-kadang dilihat Rasulullah memakai serban warna hijau. Ada dilihat kadang-kadang Rasulullah pakai serban warna putih, hitam, putih, hijau, satu lagi warna kuning. Sahabat pernah lihat Rasulullah pakai serban warna kuning. Jadi apa-apa warna sebenarnya harus, tetapi yang lebih harus lagi adalah warna yang tidak menimbulkan fitnah. Itu kalau disamakan kita dengan golongan yang sesat, itu menimbulkan fitnah lah. Menimbulkan fitnah, jadi pakai warna yang lain. Dan yang terbaik-baik warna adalah warna putih. Dan saya ingat lagi masa awal-awal saya sampai di Bumi Hadramaut Yaman, guru saya yang pertama ajar bahasa Arab itu daripada Sudan. Orang Sudan ni, dia punya jubah dia macam itulah pesen. Daripada hari pertama jumpa dia, tak pernah jumpa pesen lain jubah dia. Agaknya ada 10 pakaian jubah dia. 10 tu lah pakai saya sama, yang desainnya sama. Jadi tak ada collar, ada butang satu je. Lepas tu jubahnya tu labuh lah jubah Lepas tu lengannya tu besar macam ni. So memang itulah setiap hari kalau jumpa ni, macam itulah pakaiannya. Ada satu poket kat sini. Itu. Lepas tu serban dia, Masya Allah, serban dia besar dia. La ilaha illallah. Kalau kita pernah tengok orang yang serban besar, pernah tengok tak gambar Sultan Muhammad Al-Fatih? Pernah dengar tak? Pernah tengok kan? Gambar Sultan Turki yang dulu besar lah. Besar. Lebih besar lagi yang ada di zaman kita. Contoh macam saya Habib Umar pakai besar lah. Besar. Zaman Sultan Muhammad Al-Fatih dulu, ulama-ulama Turki dulu pakai lagi besar. Syekh Sudan saya yang ajar saya bahasa Arab, serban dia besar macam tu lah. Tapi dia bukan bulat, dia petak. Macam mana petaknya tu tak tahu dah. Sampai sekarang saya tak tahu tak mana nak ikat. Tak ikat, dia macam ni. Dia petak macam ni. Macam tu. Dia punya serban tu macam ni. Itu petak. Serban dia panjang, Masya Allah. Dan mereka memang pakai serban itu untuk, dan itulah yang akan jadi kain kafannya. Dibawa solat, dibawa qiyamul lail, dibawa kepada mengajar, dibawa kepada ziarah-ziarah orang soleh. Pakai serban tu, kain serban tu nanti jadi kain kafannya. Waktu dibuat panjang dan besar. Jadi timbul persoalan, kita nak pakai serban ni boleh ke pakai besar-besar? Kalau pakai terlalu besar, sampaikan adat zaman tersebut dikira besar, itu sebenarnya kualil adab, kurang adab.
Kerana besar hanya pakaian para ulama. Disebutkan di sini daripada dari kitab adab berkaitan dengan serban ni dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, kitab fiqh. Wa yang bagi waqtu tuliha wa 'ardiha bima yaliku bi libasiha 'adatan min zamanihi wa makanihi. Disebutkan di sini perlulah penelitian tentang panjang dan lebar di serban itu bima yaliku bi libasiha, apa yang dia nak pakai itu mengikut pada keadaan zaman dan tempat ini. Mesti kena tengok tempat dan zaman dia. Kalau tempat dia tu tak ada orang yang pakai serban melainkan ulama sahaja. Ulama dia tu tak pakai serban nipis. Tidak ada masyarakat di tempat tersebut memakai serban melainkan ulama sahaja. Maka ketika itu orang-orang awam nak pakai serban boleh tak? Tak boleh. Sebab tu kalau kita pergi Mesir, kenapa tak nampak langsung pelajar-pelajar Mesir pakai serban? Sebab memang pakai serban ni untuk ulama sahaja. Jadi terkait dengan tempat dan zaman. Zaman ni ulama je yang pakai serban, kebanyakan di Mesir. Maka tak dipakai serban. Tapi kalau di tempat kami di Yaman dulu, di Yaman sekarang ni, guru-guru dan masyayikh-masyayikh di situ kata anak-anak muda boleh nak pakai serban, pakai yang bawah daripada 3 meter sahaja. 7 hasta. 7 hasta sama dengan berapa meter? Hasta ni kan adalah dalam 2 meter lebih. Tak boleh lebih daripada 7 hasta. Ataupun pelajar-pelajar yang baru belajar agama 3 hasta sahaja, 1 meter lebih sahaja. Macam tu sahaja. Jadi pemakaian serban ni kena tengok uruf juga, kena tengok tempat dan zaman. Kalau ada tempat tu orang-orang awam pun pakai serban, maka pada ketika tu ditutup untuk kita pakai serban. Kalau kita tengok di Kerala, siapa pernah pergi Kerala dengan Syekh Ibrahim yang antara muhaddis yang ada di zaman kita, itu orang-orang anak-anak murid dia semua pakai serban. Bahkan masyarakat dekat situ pun pakai serban. Maka di situ ditutup untuk pakai serban. Jadi panjang ataupun lebar itu ikut adatan fi zamanihi wa makanihi. Fa in zada fiha ala zalika kuriha. Ketika terlebih, maksudnya pakaian lebih besar daripada pakaian ulama, maka itu dimakruhkan. Wa alaihi yuhmalu itlaquha karahatan kibariha. Ini berkaitan dengan adab-adab memakai serban. Jadi kita dekat Malaysia dah tak ada masalah. Semua orang boleh pakai serban dah. Boleh. Anak-anak tahfiz yang baru nak hafal Quran pun dipakaikan serban. Diperintah gurunya pakai serban, maka dipakai serban. Tetapi ikut tempat juga. Ketika nak ziarah ulama, itu kita kena fahami ada adab tu. Nak ziarah ulama, Masya Allah, hari tu pakai dengan ini dan sebagainya, tak sesuai. Nak ziarah masyayikh, nak ziarah mufti, pakai pakaian yang bawah sikit daripada kebiasaan mereka pakai. Kecuali hari raya, kecuali hari Jumaat, itu ada pengecualian, tapi tetap juga ada hadnya. Jadi sampai sini dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang lepas saya sekali lalu je terus masuk pada bab yang baru, iaitu bab tentang kain Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq. Ada soalan ke setakat ni? Ke tentang serban? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.